Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda mana lagi tentunya di Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya, topik yang mendapat perhatian dunia sebenarnya, dan sudah tentulah banyak perkara, banyak isu sebenarnya yang ingin kita sentuh bersama dengan tetamu yang sudah pun berada di Ruang Bicara ini. Dan topik yang menjadi pilihan kita hari ini di program Ruang Bicara ialah Malaysia bersiaga hadapi impak konflik Asia Barat. Ini merupakan topik yang terus diperkatakan, terus dibincangkan, dan sesungguhnya lah kerajaan kita juga telah pun dan sedang memberi perhatian yang cukup serius berkaitan dengan konflik ini, dan beberapa langkah telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam usaha untuk menjamin bahawa negara kita mungkin tidak akan terperangkap dalam konflik yang berlaku di Asia Barat ini. Dan menarik juga kalau kita dengar beberapa kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin yang terutamanya daripada US sendiri ataupun Amerika Syarikat sendiri. Trump misalnya mengatakan bahawa konflik ini dijangka akan berakhir dalam masa yang singkat. Tetapi Netanyahu pula mengatakan bahawa konflik ini mungkin akan berlanjutan untuk jangka masa yang agak panjang. Dan sementara Iran pula mengatakan bahawa mereka bersedia sebenarnya untuk meneruskan konflik ini selagi konflik ini berterusan, dan tentunya lah mereka juga mengharapkan bahawa pihak US dan juga rakan sekutunya Israel juga mungkin akan memikirkan sesuatu, terutamanya bukan hanya sekadar untuk kepentingan US dan Israel, tetapi yang penting ialah untuk kepentingan dunia secara keseluruhannya. Baiklah, banyak lagi yang ingin kita perkatakan tentang isu yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara. Tapi seperti biasalah, izinkan saya sebenarnya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio. Baiklah, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang. Buat pertama kalinya secara bersemuka dengan Datuk pertama kali. Wow, saya cukup gembira sebenarnya dapat bersama dengan Dr. Ummi Hamidatun Muhammad Sufian Lee yang merupakan pensyarah kanan di Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia ataupun USIM. Betul ya? Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi macam saya katakan doktor lah, ini merupakan isu yang mendapat perhatian dunia sekarang, dan sesungguhnya lah krisis ataupun konflik di Asia Barat itu sudah pun masuk ke minggu yang kedua. Dan belum ada tanda-tanda yang kita lihat secara mata kasar bahawa konflik ini mungkin akan berakhir dalam masa yang singkat. Tapi sebelum kita pergi lebih mendalam, pandangan Dr. Ummi sendiri, apakah doktor juga merasakan bahawa konflik ini mungkin akan berlarutan dan sekaligus akan memberikan kesan ataupun impak dari aspek geopolitik dan juga ekonomi serantau ataupun ekonomi dunia khususnya. Okey. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasihlah Datuk kerana mengalu-alukan kedatangan saya ke studio bernama. Alhamdulillah. Untuk kali ini selalu kita berada dalam talian je Datuk. Betul. Tapi saya sangat gembiralah dapat semeja dengan Datuk untuk kita bincangkan sama-sama konflik yang saya rasa kalau kita di mana-mana pun buka media sosial ataupun surat khabar dalam talian dan sebagainya, ini adalah antara isu yang diketengahkan kerana saya kira semua orang gusar tentang impaknya. Dan walaupun kalau kita tengokkan terlalu jauh lah sebenarnya kedudukan negara-negara yang terbabit dalam konflik ni, tapi saya kira percikannya Datuk kan kita merasainya dalam negara kita di Malaysia. Maksudnya dia bukan dilihat sebagai satu konflik serantau, tetapi melibatkan impaknya tu lebih besar daripada itu dan melibatkan skala yang lebih besar lah, maksudnya dunia. Baik, kalau kita nak tengok dari segi kestabilan ataupun kita boleh katakan impak ataupun kesannya dan bagaimana memberi impak yang besar kepada keadaan geopolitik, ekonomi, masyarakat dan sebagainya, seperti mana yang ditanyakan oleh Datuk sebentar tadi. Sebelum kita mula tadi kita dah bincang, maksudnya konflik ini bermula pada 28 Februari dan hari ini hari ke-13 Datuk. Betul. Dan setakat ini kalau tanya pandangan saya tidak melihat dia akan diberhentikan dalam masa yang sangat singkat. Saya tidak rasa begitu. Dan
kalau kita tengok juga mungkin setakat ini tiga pihak atau kedua belah pihak antara Israel, US dan juga Iran yang terlibat secara langsung tidak ada satu inisiatif untuk memberhentikan secara baik sebenarnya konflik yang dimulakan dalam kalangan mereka. Dan kalau kita tengok antara konflik ini, dia merupakan salah satu krisis geopolitik yang paling serius setakat ini, Datuk. Dan macam yang saya kata tadi, faktor-faktor yang kita nak tengok sebenarnya lebih besar dan juga dia memberi impak ataupun kesan kepada bekalan tenaga global. Itu yang salah satu yang kita nak fokuslah dan kita nak bincangkan dan juga membawa kepada satu keadaan yang mana impak itu melibatkan ketegangan geopolitik yang besar. Dan ini adalah hari yang ke-13 lah sebenarnya. Dan kalau kita tengok sejauh mana dia mempengaruhi sebenarnya kalau kita tengok dari aspek yang lebih besar, melibatkan yang menjadi concern utama sekarang ini adalah melibatkan harga minyak ataupun melibatkan impak kepada penggunaan tenaga. Yang memberi implikasi bukan sahaja negara kita Malaysia, Datuk, tetapi juga kepada negara-negara serantau yang terlibat. Itu mungkin sedikit introduction yang kita boleh buka lah perbincangan mungkin kalau kita lihat kepada apa yang berlaku ketika inilah, ramai yang menjangkakan bahawa konflik ini mungkin akan berlarutan untuk satu waktu yang mungkin agak panjang sebenarnya, dan selagi jauh lebih lama sebenarnya konflik ini diteruskan, maka mungkin akan timbul lagi pelbagai masalah-masalah lain yang akhirnya akan memberi impak yang begitu serius sebenarnya kepada ekonomi dunia ataupun ekonomi global secara keseluruhannya. Tetapi apakah secara peribadi juga doktor merasakan bahawa negara kita walaupun tidak dapat lari daripada impak tersebut, apakah kita sebenarnya dengan kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita bersedia sebenarnya untuk menghadapi situasi yang mungkin akan berada di peringkat apa yang kita panggil sebagai meruncing ini sebenarnya. Kalau kita tengokkan hari ini, setakat hari ini seperti mana yang Datuk katakan tadi, Perdana Menteri kita telah menyatakan bahawa bekalan minyak cukup misalnya kan, dan kita sentiasa bersiap siagalah untuk berhadapan dengan konflik yang melanda ini, walaupun kalau kita tengok penghujungnya dan ini adalah lagi dalam 22 hari Ramadan dan kita nak bergerak kepada bulan Syawal, dan saya melihat keadaan ini akan memberi impak yang besar kepada kos sara hidup, peningkatan harga barang misalnya, kalau kita terlibat secara langsung yang mana boleh melibatkan kenaikan atau mempengaruhi harga minyak ataupun sentimen ekonomi yang lain. Dan kalau bertanya kepada saya sama ada bagaimana negara kita Malaysia kita sedar ataupun kita bersedia ataupun tidak, yang pertama sekali saya rasa kita perlu bersiap siaga untuk memberi apa-apa saja ataupun reflect respon kepada keadaan yang kita tidak tentu di manakah pengakhirannya. Jadi saya kira bukan saja saya, Datuk, saya rasa Datuk juga turut kita boleh katakan khawatir dan gusar, bimbang sebenarnya melihat kepada apa sebenarnya yang berlaku. Kerana kita setakat ini, kalau nak ada yang bertanya kepada saya, Doktor, minyak masih lagi berada dalam harga yang sama. Maknanya kita masih lagi berada pada harga RM RM1.99. Namun sampai bila? Itu persoalannya yang kita perlu highlightkan, yang kita perlu cakna dan yang kita perlu tahu. Apabila tindakan pihak US dan juga Israel sendiri melakukan serangan terhadap Iran. Iran juga telah pun mengambil satu tindakan yang saya kira cukup serius sebenarnya, iaitu mereka menyekat apa yang berlaku di Selat Hormuz. Jadi apakah itu juga sebenarnya akan menambahkan lagi masalah sebenarnya kepada konflik yang berlaku ini, dan pada masa yang sama ianya seolah-olah menjadi tambahan kepada masalah yang doktor sebut ini. Baiklah. Mungkin saya boleh kongsikan juga kepada semua, sebenarnya bila Datuk bercerita tentang Selat Hormuz ni, Selat Hormuz ni merupakan satu laluan yang sempit sebenarnya, Datuk. Dalam keadaan ataupun geopolitik ni, namun begitu
begitu, kedudukan Selat Hormuz ni dia mempunyai kaitan yang sangat penting dengan konflik Israel, United States dan juga Iran ini. Kerana dia merupakan satu laluan utama perdagangan minyak dunia. Maknanya adalah bila sekatan itu berlaku, dia akan memberi impak kepada supplier ataupun supply soft oil tadi. Dan kalau kita tengok, apa yang menariknya adalah Selat Hormuz ini dia merupakan salah satu checkpoint tenaga dunia. Dan dia pula adalah satu titik sensitif sebenarnya yang melibatkan laluan perdagangan minyak ni. Jadi bila kita bercerita tentang Selat Hormuz ni, dia merupakan satu laluan minyak dan juga untuk makluman semua juga, setakat ini 20 hingga 30% sebenarnya laluan perdagangan minyak ataupun kapal yang lalu di Selat Hormuz ini merupakan kita boleh katakan laluan pada setiap hari. Jadi kalau nak tengok tu macam banyak kan Datuk kan, 20 hingga 30% sumber minyak adalah melalui laluan perdagangan yang melibatkan Selat Hormuz ini. Dan saya kira apabila berlakunya gangguan di selat ini, secara tidak langsung memang bekalan tu akan mengganggulah. Dan itu yang kita katakan yang sangat gusar kalau sekiranya sekatan itu masih berlaku, keberangkalian harga minyak akan melambung naik disebabkan kekurangan bekalan tadi. Itu yang saya rasa menjadi satu titik tolak lah kepada impak yang besar, bukan saja kepada negara-negara yang merupakan pengeluar minyak, tetapi kita sebagai salah satu yang bergantung sebahagiannya daripada sumber tersebut. Okey, pandangan peribadi Dr. Umi sendirilah. Tidakkah sesuatu yang mengecewakan kita sebenarnya? Kalau kita lihat daripada respon negara-negara besar di dunia ini, mereka seolah-olah sehingga ke detik ini lebih banyak berdiam diri daripada memberi cadangan-cadangan untuk menyelesaikan konflik yang berlaku ini. Dan apakah ini juga merupakan sesuatu yang mengecewakan kita sebenarnya? Kita sebuah negara yang kecil. Kita juga mengharapkan bahawa negara-negara besar yang ada di sekitar dunia ini juga turut memberi pandangan dan juga pendapat mereka, terutamanya di PBB sendiri seolah-olah tak boleh membuat apa-apa sebenarnya untuk mengatasi masalah ni. Komen sikit, Doktor. Kalau kita tengok, kita ni, Malaysia ni merupakan salah satu negara yang kecil lah kalau nak dibandingkan dengan contoh-contoh yang Datuk bagi tadi tu kan. Dan kalau secara kita boleh kata individunya, respon saya adalah maksudnya kita mengharapkan sesuatu yang lebih besar. Maksudnya suara itu didengari ramai dan kita juga mengharapkan supaya ada pertolongan yang lebih rasional daripada badan-badan besar seperti PBB dan sebagainya. Dan setakat ini yang kita lihat mereka hanya tunggu dan lihat. Dan saya kira hari ini adalah hari yang ke-13. Jadi masih lagi tidak mendapat apa-apa maklum balas. Ini yang menyebabkan antara kedua belah pihak yang bertelaga itu masih lagi berpanjangan dan tidak ada penghujungnya. Dan namun begitu, saya sangat kiranya bersyukurlah dan juga berbangga dengan respon yang diberikan oleh Perdana Menteri kita sendiri. Beliau sangat firm ataupun sangat tegas dengan pendiriannya bahawa ini adalah stand Malaysia dan tidak menyokong sama sekali konflik yang dimulakan oleh US terhadap Iran. Itu yang pertama. Dan juga mencari satu inisiatif yang lain bahawa apakah kesiapsiagaan yang boleh dilakukan untuk memastikan masyarakat negara kita masih lagi boleh meneruskan kelangsungan hidup dengan lebih baik dan juga memastikan bahawa apa-apa saja kos ataupun apa-apa saja impak yang mungkin akan berlaku dalam beberapa hari ataupun untuk beberapa bulan akan datang dapat ditangani dengan baik. Misalnya yang kita bincang awal tadi melalui pembentukan jawatan kuasa khas misalnya, itu salah satu inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan. Sekurang-kurangnya kita sebagai rakyat bila kita melihat ada sesuatu inisiatif yang dilakukan oleh golongan pentadbir, kita merasa selamat untuk satu-satu tempoh tertentu. Namun begitu, saya mengharapkan juga untuk satu jangka masa yang panjang, ada lagi kaedah lain yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memastikan konflik yang berlanjutan ini tidak memberi impak yang berpanjangan kepada kumpulan-kumpulan rentan misalnya. Itu concern kita hari ini. Bila doktor sebut tentang impak yang berkesan, selain daripada sektor tenaga seperti apa yang doktor sebut di awal tadi, tentunya lah kita tahu sektor ekonominya juga turut
terkesan sebenarnya. Mungkin sektor ekonomi manakah pada pandangan doktor sendiri yang paling berpotensi terkesan secara tidak langsung sekiranya konflik ini berlarutan sebenarnya? Okey. Baik Datuk, kalau kita tengok dia punya tahap kegusaran yang paling kritikal tu bila kita tengok melibatkan tenaga lah, isu melibatkan perubahan kepada peningkatan harga tenaga. Dan bila kita bercerita tentang tenaga ni semestinya reflect kepada minyak, Datuk. Dan kalau kita tengok minyak ni adalah bahan asas sebenarnya dalam pelaksanaan perjalanan ekosistem ekonomi di Malaysia. Maknanya adalah melibatkan transportation, kemudian penggunaan bagi kereta, logistik misalnya. Dan kalau kita refer kepada sektor mana yang paling terkesan bagi saya adalah merujuk kepada sektor pengangkutan dan logistik. Ya, kerana peralihan ataupun gangguan harga bahan api ini akan mengganggu perjalanan transisi daripada satu tempat produk yang ingin diberikan kepada pelanggan dan juga services yang diberikan. Itu salah satu yang saya rasa paling terkesan. Dan yang kedua, kita juga melihat sektor-sektor lain, contohnya makanan dan pertanian. Kerana apabila berlakunya peningkatan kos logistik dan juga pengangkutan, kita juga mengimport makanan ataupun produk-produk daripada luar. Secara tak langsung, sekiranya produk itu dialihkan ataupun dipindahkan ataupun dilakukan proses pengangkutannya menggunakan udara misalnya ataupun laut misalnya, kos itu lebih bertambah. Dan kos tambahan itu akan ditanggung oleh kita, Datuk, sebagai pengguna. Betul. Jadi mungkin ada setengah-setengah kita boleh katakan makanan, produk yang mana kita import daripada luar negara, misalnya gandum, beras, sayur-sayuran, buah-buahan. Dan saya kira sedikit sebanyak akan mengganggu ataupun penghantaran produk-produk makanan yang saya kongsikan tadi lambat daripada yang sebenarnya. Jadi sedikit sebanyak dia boleh mengganggu, kita boleh katakan sebagai supplier lah, dan juga boleh juga membawa kepada implikasi keselamatan negara Malaysia dari sektor makanan. Dalam isu ini sesuatu yang kita tidak mengharapkan bahawa ianya akan berlaku. Tetapi sekiranya ianya berlaku, apakah bagi pandangan doktor sendiri bahawa satu keteguhan dari segi tindakan dan juga kerjasama di antara negara-negara ASEAN itu juga merupakan faktor yang penting sebenarnya untuk menjamin bahawa mungkin apa saja akibat ataupun implikasi daripada konflik yang berlaku ini tidak akan memberikan satu impak ataupun kesan yang cukup serius kepada negara kita dan rakan-rakan dalam ASEAN itu sendiri. Okey, kalau kita tengok macam kita tahu, kita bersyukur kerana kita di dalam lingkungan serantau ASEAN ini kebersamaan itu sangat tinggi. Itu yang pertama. Dan saya rasa apabila kita baru saja selesai ASEAN, deklarasi ASEAN tempoh hari, persetujuan mengenai kebersamaan itu lebih kukuh jika nak dibandingkan dengan sebelumnya. Dan saya kira kebergantungan dan juga keberadaan antara negara-negara ASEAN itu sedikit sebanyak dapat membantu kita dan juga negara-negara ASEAN yang lain, termasuk adik baru Timor Leste yang saya kira memerlukan sokongan yang sangat besarlah daripada adik-beradik ASEAN yang lain. Dan saya juga melihat apabila sokongan yang kuat itu, kita mampu sebenarnya untuk berdiri dan juga membantu antara satu sama lain sekiranya ada berlaku kelompongan disebabkan konflik ini. Maknanya sokongan itu yang boleh saya katakan daripada sumber makanannya mungkin, dari segi peringkat logistiknya, pengangkutannya, Datuk, dari sektor servicesnya misalnya. Dan saya juga percaya bahawa dalam konteks negara kita Malaysia sebagai negara perdagangan, masih lagi boleh berlaku dalam skala yang baik. Cuma isunya apabila kita masih lagi bergantung juga kepada negara-negara lain yang mana dari segi produknya, servicesnya, contohnya telefon kita misalnya, ataupun dalam melibatkan kita boleh katakan elektronik misalnya. Itu yang menyebabkan kita masih lagi mengharap
diterapkan negara-negara lain, dan mungkin saya kira bila berlakunya konflik ini menjadi satu titik tolak kepada negara ASEAN untuk berdiri sendiri, Datuk, sebagai satu rakan sekutu ataupun blok ekonomi yang lebih baik dan tidak bergantung sebenarnya, Datuk, dengan negara-negara barat misalnya ataupun negara-negara besar China dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Ya, Doktor, menarik sebenarnya setakat ini komen-komen yang kami dengar daripada Doktor. Tapi seperti biasalah, kita akan berehat dulu buat seketika. Dan saya ingatkan juga kepada anda yang mungkin berkesempatan ketika ini bersama kami di program Ruang Bicara ini, anda juga kami lalukan untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang menjadi perbincangan dunia ketika ini. Jadi seperti biasalah, kami menyediakan satu talian kepada anda, iaitu di 0326979768. Kita jumpa lagi selepas kita berehat untuk seketika. Bicara ini kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insya-Allah ada lagi beberapa persoalan-persoalan menarik yang akan saya kongsikan bersama dengan tetamu di studio. Barangkali kalau kita melihat daripada ketidaktentuan geopolitik global seperti apa yang kita sebut di awal-awal tadilah, mungkin Malaysia juga harus menimbangkan satu aspek, iaitu untuk mengurangkan kebergantungan negara kita kepada faktor-faktor luaran, khususnya dalam sektor tenaga itu sendiri, Doktor. Apa komen Doktor? Okey, kalau kita bercerita tentang untuk strategi jangka panjang lah, bila kita bercerita tentang faktor luaran khususnya, dan kita perlu mengurangkan kebergantungan tu, sebenarnya kalau tengok di negara kita dah mula untuk mengurangkan kebergantungan. Misalnya kita dah dalam usaha mempercepatkan peralihan kepada tenaga lain. Maksudnya tidak memfokuskan kepada fosil semata-mata, tapi kita dah start untuk pakai solar, green technology misalnya. Itu antara inisiatif. Dan kalau kita tengok juga, kalau dalam konteks yang lain, kita dah bergerak kepada term energy transition itu. Maksudnya kita dah bergerak kepada satu keadaan yang mana kita dah memperkenalkan kereta elektrik misalnya, Datuk. Itu salah satu inisiatif. Betul. Kan? Dan kita nampak dalam konteks ini, pengeluar kereta-kereta tempatan juga sudah menyokong idea untuk mengurangkan kebergantungan ini. Maknanya mereka sudah menyambut hasrat kerajaan untuk menghasilkan kereta-kereta elektrik ini. Dan kalau kita tengok infrastruktur chargingnya juga dah diperbanyakkan. Betul. Maksudnya bersesuaianlah dengan inisiatif untuk melakukan satu energy transition tersebut. Dan yang kedua, kalau kita tengok dari segi yang lain adalah mewujudkan kepelbagaian sumber bekalan tenaga. Maknanya kita tidak bergantung kepada satu sumber tenaga sahaja. Jadi dah dipelbagaikan, dan juga kita tidak hanya tertumpu kepada satu rakan dagang sahaja. Bila kita bercerita tentang kebergantungan kepada satu sumber tenaga, dan saya juga melihat dari segi yang lain, dalam konteks yang saya katakan tadi, kita juga sudah cuba dan mula memperkukuhkan struktur yang mana melibatkan tenaga dan juga simpanan strategik. Yang macam saya kata tadi, pembangunan charging untuk EV misalnya, dan juga kalau kita tengok untuk tax juga ada tax relief, Datuk. Kalau kita terlibat dalam tenaga yang lain kan, macam green technology misalnya, inisiatif telah dibangunkan. Dan kita juga tengok dasar jangka panjang dan inovasi teknologi juga selari dengan National Energy Policy pada tahun 2022 dan akan berakhir pada 2040 yang menekankan tentang penggunaan keselamatan tenaga. Itu salah satu, maknanya melihat kepada pihak kerajaan begitu serius, Datuk, untuk memastikan kebergantungan ini dapat dikurangkan, dan kita juga untuk pastikan negara kita bersiap siagalah sekiranya berlaku ketidaktentuan dalam masa-masa akan datang. Satu persoalan yang juga bagi saya cukup penting sebenarnya ialah kerajaan boleh merancang dan melaksanakan apa saja dalam usaha untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat itu sendiri. Tetapi respon yang positif, kefahaman yang mendalam juga harus wujud di kalangan rakyat untuk menerima hakikat yang
hakiki ini sesuatu yang tak dapat kita elakkan sekiranya ianya berlaku. Betul. Dan bagaimana sebenarnya apa yang perlu rakyat fikirkan secara terbuka, harus fikirkan secara logik dan jangan menggunakan emosi dan sebagainya. Kita bimbang juga mungkin isu-isu seperti ini akan digunakan sebagai isu politik di kalangan parti-parti politik sendiri, dan ini mungkin akan memberikan akibat-akibat ataupun kesan-kesan yang cukup negatif sebenarnya kepada apa yang ingin dilaksanakan oleh kerajaan. Komen sikit, Dr. Okey, sebenarnya bila kita bercerita tentang sentimen tu dia sangat subjektif, Datuk. Dan saya tidak pelik lah sekiranya benda itu akan digunakan sebagai satu modal sebenarnya untuk akan datang. Dan kalau tanyakan kepada saya mengharapkan supaya masyarakat sedar dan juga cakna atas apa yang dilakukan oleh kerajaan hari ini adalah yang terbaik untuk setakat ini. Dan antara solusi yang dijalankan oleh pihak kerajaan adalah untuk jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang, Datuk. Dan mungkin selain daripada menyalahkan, ada juga beberapa kaedah lain, misalnya dari konteks rakyat itu sendiri, apa sepatutnya rakyat lakukan. Itu persoalan yang perlu kita tanyakan kepada masyarakat, selain daripada mereka menunding jari kepada yang lain. Jadi antara inisiatif yang mungkin kita boleh perkenalkan antaranya masyarakat boleh mengamalkan pengurusan keuangan yang baik, boleh membezakan perbelanjaan antara keperluan dan juga kehendak. Itu yang pertama, supaya apabila berlaku ketidaktentuan kita boleh menghadapinya dengan baik tanpa meletakkan beban itu kepada kerajaan semata-mata. Dan selain daripada itu, saya juga sarankan kepada masyarakat janganlah buat hutang baru. Itu yang paling penting, sebab kita tengok dalam keadaan ketidaktentuan sekarang ni bukanlah masa yang sesuai sebenarnya untuk berseronok-seronok ataupun untuk enjoying the life. Cubalah berada di dalam keadaan yang nyata, ukur baju di badan sendiri. Itu yang paling penting. Dan selain itu, mungkin dalam konteks yang lain, kita juga daripada beremosi, cuba sediakan diri sendiri dengan kelebihan ataupun kemahiran yang boleh membantu untuk penjanaan pendapatan sekiranya berlaku kekangan-kekangan seperti mana sewaktu kita zaman COVID sebelum ni, Datuk. Itu yang saya rasa perlu dicaknakan. Dan sebenarnya peranan kita lah, Datuk, bila kita conduct discussion seperti ini ataupun podcast misalnya, untuk memastikan masyarakat faham apa sebenarnya usaha yang kita lakukan dan apa peranan masyarakat dalam memastikan mereka sebenarnya bersiap siaga untuk memastikan keadaan itu dapat ditangani dengan baik walau dalam apa keadaan sekalipun. Okey, selain daripada isu tenaga, saya terfikir juga kalau melihat daripada apa yang telah berlaku setakat inilah. Apabila konflik ini berlarutan masuk minggu yang kedua sebenarnya. Betul. Tetapi mungkin ramai juga yang lupa bahawa aspek ataupun sektor pelancongan itu juga sebenarnya memberi telah mendapat kesan yang cukup mendukacitakan ketika ini. Jadi kalau ini juga berpanjangan, apakah doktor melihat bahawa sektor pelancongan juga akan menerima impak ataupun kesan yang cukup serius sebenarnya, Okey. Kalau kita nak kaitkan dengan peningkatan harga minyak misalnya, macam saya kata tadi, services lah. Sektor pelancongan itu merujuk kepada services. Kita tak nafikan, kerana apabila berlakunya peningkatan kos logistik misalnya, mungkin kekurangan untuk kita travel ke luar negara ataupun pelancong untuk datang ke negara kita pun akan berkurangan. Dan saya melihat kekangan ini akan menyebabkan sebahagian mereka untuk mengambil keputusan berada di dalam negara. Tapi bagus juga, Datuk, sebab kita boleh mempromosikan produk pelancongan tempatan yang mungkin sebelum ini dipandang enteng. Kalau kita tengok kebanyakan masyarakat, mereka suka travel ke luar negara, misalnya ke Indonesia ataupun dalam kalangan negara ASEAN atau sebahagiannya keluar daripada negara ASEAN, Jepun, Korea dan sebagainya. Dan saya kira ini mungkin merupakan satu turning point untuk kita kembali mengimarahkan ataupun memeriahkan sektor pelancongan dalam negara kita. Dan kita sebenarnya bukan saja dari sektor pelancongan, Datuk, tapi juga dari segi membeli produk barangan Malaysia. So inilah masanya untuk kita kembali
menyokong perdagangan ekosistem dalam negara sebenarnya. Itu yang perlu kita lakukan lah. Okey, kita hampir-hampir dah di penghujung sebenarnya. Doktor ya. Tinggal lebih kurang 3-4 minit saja lagi. Jadi saya beri ruang dan peluang inilah kepada Dr. Umi Hamidatun. Mungkin ada sesuatu lagi yang ingin Dr. Umi sampaikan kepada penonton-penonton kita yang mungkin berkesempatan ketika ini bersama kita di program Ruang Bicara ini. Silakan. Okey, kalau mungkin sedikitlah sebagai closing perbincangan Jangan kita sikit. hari ini. Ada 4 minit. Ada 4 minit lagi. Okey, yang pertama sekali terima kasihlah Datuk di atas soalan. Saya rasa berapa soalan? 12 kot yang kita bincangkan. Lebih daripada itu sebenarnya. Dan saya mengharapkan supaya perkongsian kita hari ini memberi satu sekurang-kurangnya adalah pengajaran dan juga pembelajaran yang boleh dikongsikan oleh masyarakat. Secara khususnya supaya kita sama-sama cakna, supaya kita bersiap siaga, supaya kita bersedia untuk berhadapan dengan apa-apa saja berlaku, ketidaktentuan berlaku di atas konflik yang berlaku pada hari ini. Namun pesanan saya ada 3. Yang pertama adalah cubalah menjadi masyarakat ataupun pengguna yang berjimat cermat dan juga berhemah. Yang kedua, cubalah untuk sentiasa bersiap siaga walau dalam apa keadaan sekalipun. Dan yang ketiga adalah cuba untuk berfikir secara rasional ataupun berfikir secara matang walaupun kita berhadapan dengan keadaan yang tidak menentu dan sekiranya ada beberapa ataupun ada perkara-perkara yang boleh diperbincangkan secara baik, gunalah saluran yang betul. Dan saya juga mengharapkan supaya masyarakat pada hari ini lebih cakna, lebih terbuka dan lebih peka untuk membincangkan apa-apa isu, terutama sekali bila melibatkan kos sara hidup, bila melibatkan impak-impak memberi impak kepada kelangsungan hidup misalnya. Itu antara tekanan yang saya kira perlu dihadapi dan perlu ditangani dengan baik. Dan kalau mungkin saya boleh quote dalam surah Al-Insyirah Datuk, ayat 5 hingga 6 menyatakan bahawa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri usra. Maknanya adalah setiap keburukan ataupun setiap cabaran yang berlaku pasti ada kebaikan dan manis sebenarnya. Dan kita perlu melihat konflik yang berlaku pada hari ini. Setiap apa yang berlaku hari ini mesti ada kebaikan dan mesti juga ada, kita boleh kata, kemanisan setelah apa yang berlaku. Dan belajarlah untuk melihat dari sudut yang positif, insyaAllah. Okay. Terima kasih banyak-banyak sebenarnya kepada Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sulfianli kerana sudi bersama dengan saya di program Ruang Bicara ini. Saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Dr. Umi. Dan kena janji satu je lah, Dr. Umi datang lagi lah ke program InsyaAllah. Ruang Bicara. Kalau sesuai dengan masa. Okay. Selalu yang tak sesuai dengan masa, Datuk. Betul. Dan terima kasih tentunya kepada penonton-penonton yang menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini. Dan sebagai rakyat Malaysia sebenarnya kita mengharapkan sesuatu yang baik, sesuatu yang menarik yang akhirnya tidak akan memberi bebanan dalam kita mengharumi kehidupan di bumi yang bertuah ini. Dan yang penting kita juga mengharapkan sesuatu yang menarik juga dah dari mesyuarat khas kabinet yang akan berlangsung esok untuk membincangkan tentang isu ini. Dan sudah pastilah mungkin akan ada lagi berita-berita yang mungkin boleh memberikan kelegaan kepada kita sebagai rakyat Malaysia dalam usaha untuk menghadapi konflik yang sesungguhnya lah tidak memberi apa-apa manfaat pun kepada dunia secara keseluruhannya. Jadi kita mengharapkan juga bahawa konflik di Asia Barat ini akan dapat diselesaikan dalam masa yang singkat dan akhirnya kita akan dapat hidup dengan penuh kesejahteraan. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan jangan lupa Ruang Bicara pastinya akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.